Tazkirah 012, pahala berlipat ganda untuk amalan ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah anda terfikir bahawa sekecil-kecil senyuman atau sepatah perkataan baik boleh menjadi amal yang berat di sisi Allah? Rasulullah bersabda, yang bermaksud, senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Jika di bulan biasa senyuman sudah menjadi sedekah, bayangkan berapa kali ganda pahalanya di bulan Ramadan. Tanpa memerlukan tenaga besar atau harta yang banyak, kita boleh meraih pahala hanya dengan amalan ringan tetapi penuh keikhlasan. Mari kita amalkan. Bermurah senyum dan menyebarkan aura positif. Berkata yang baik atau diam untuk menjaga lisan. Meringankan beban orang lain walau hanya dengan kata-kata sokongan. Ramadan Karim. Wassalamualaikum.